Assalamualaikum geng. Hari ni kita buat video motor geng. Ni aku guna voice over ni. Aku bukan cakap tentang motor lah, sebab aku punya kamera tu tak ada internal mic. Jadi aku buat voice over je lah. Aku nak bercerita tentang topik kenapa aku jual ZX25 aku ambil Z9. Jalan hari ni agak sibuk geng. Jadi kita santai-santai je lah. Kalau korang nak tahu geng, aku sebelum ni aku dah banyak model lah. Aku guna Kawasaki ni, daripada Ninja 250 yang first version masa Malaysia geng, sampai yang terbaru ni, aku dah guna dah. 250, kalau anda Kawasaki ni, boleh kata semua aku dah try. Sebelum aku beli ZX25 itu, aku ada pakai Z7 Z750. Jadi ada satu hari tu, aku dekat stesen minyak, adalah geng-geng ZX25 dia ride, tak tahulah dia ride pergi mana. Aku dengar dia punya sound memang sedap lah. Jadi start daripada masa tu memang aku target dah, memang aku nak ambil ZX25. Jadi tahun lepas tu, dikatakan rezeki aku jugalah, aku dapatlah peminang ZX25. Aku ambil second lah. Aku ambil awal dengan mileage baru 3,000 ni. Aku start pakai lah masa tu bulan 8 tak silap aku, tahun lepas. Jadi aku guna lebih kurang dalam 8 bulan jugalah, 7 ke 8 bulan. Best kan motor tu, memang aku tak nyesal lah beli tu. Memang best. Aku jual pun sebab aku kan daripada sisi besar lah. Sebelum ni aku dah biasa pakai ZX6, Z7. Jadi aku dalam dua lah. Kalau aku dah puas guna yang ZX25 tu, dalam target aku nak ambil ZX6 balik ataupun Z9. Sebab Z9 ni aku tak pernah guna lagi. Jadi aku buat pilihan untuk ambil Z9 lah. Nak kata tak laju kan Z25. Dapat 200 laju lah tu untuk CC 250. Cuma biasa ke, kalau jenis korang pun tahu, kalau korang jenis suka tukar-tukar motor macam aku ni, jadi benda tu normal lah. Bukan aku jual sebab motor tu tak best ke apa ke. ZX25 ni aku suka betul dengan dia punya sistem elektronik lah. Boleh kata complete lah. Macam-macam dia ada riding mode, assist, slipper clutch, quick shifter up and down, lepas tu TFT meter, banyak lagi lah. Dia punya throttle pun dah guna throttle by wire. Jadi dia punya throttle response tu lagi smooth lah. Jadi yang mana tanya sebab apa aku jual ZX25 tu, bukan motor tu tak best, korang jangan salah faham lah. Bukan nak kata motor tu tak laju geng, 200 ni laju. Jadi yang mana yang tengah mencari ZX25 tu, aku recommend lah. Kalau korang daripada sisi kecil nak merasa sisi besar, boleh ambil dulu ZX25. Lepas tu kalau korang dah pro semua, kira dah sesuaikan diri lah, barulah korang boleh upgrade lah. Sebab apa aku tertarik dengan model Z9 ni? Satu, dia naik ke bike kalau korang main jalan dekat-dekat, nak santai-santai, naik ke bike lah. Lepas tu yang kedua, sebab kedua, dia punya cc 948 cc, dekat 1000 geng. Jadi dia punya segi power tu korang faham lah, memang gila babeng kan.
punya top. Aku pun tak boleh nak full throttle motor ni. Tengah masih masih sesuaikan diri lagi dengan karakter motor ni. Bukan aku tak berani nak pulang apa. Cuma apabila kita dapat sesuatu ni kita tak boleh nak terus rembat. Macam aku guna ZXC dulu lah. Mula-mula tu memang aku tak berani Kau bayang daripada sisi daripada sisi 250 terus naik ke 600 power dia lain macam. Jadi kena sesuaikan diri lah. Lama-lama tu barulah boleh layan full throttle. Sama macam Z9 ni entahlah, aku tak tahulah kalau dia punya power bawah tu lain macam dia punya ria. Aku rasa lagi power daripada Z6. Kalau ni lah bawah 200. Kalau atas 200 tu memang Z6 stabil lah. Ni tadi aku lahir saja tarik-tarik. Kalau daripada low speed sampai 1617 memang sekejap kalau Z9 ni. Aku pun tak tahu aku merapu apa ni daripada topik apa mula tadi aku nak cakap, aku pun dah lupa dah. Aku sekali jalan je ni. Aku voice over ni, bukan aku vlog atas motor ke bukan. Ini aku voice over saja. Aku tambah suara. Aku edit video ni, aku tambah suara. Jadi orang kata borak santai-santai lah. Aku tak pandai geng. Aku nak vlog-vlog ni aku tak pandai. Aku masih baru lagi. Konten mancing boleh lah. Kalau motor ni memang aku tak berapa pandai lah. Jadi korang layan lah aku punya video ni. Kalau korang nak tanya pasal motor, boleh korang komen je. InsyaAllah aku jawab lah yang mana aku tahu. Daripada segi maintenance tu, dia punya kos penyelenggaraan apa tu, korang komen je. InsyaAllah aku jawab slow-slow. Maintenance ZX ke, maintenance Z7, Z6, Ninja, aku tahulah sikit-sikit. Aku dah pernah guna jadi korang layan lah video ni sampai habis. Aku santai-santai ni sambil pergi hantar barang. Kau jangan kecam pula. Ini aku last minute ni, jaket, glove semua aku tak pakai. Bawa santai-santai payung Z9 punya acceleration lah. Tapi aku tak pula habis ni. Aku buat setakat aku berani. Let's pick up. Okay, sampai sini saja video tu kali ni geng. Jangan lupa like, share dan subscribe geng. Bantu channel aku kembangkan. Lagi semangat akan buat konten. Kalau yang kaki-kaki mancing tu bolehlah follow channel aku, layan haruan ke apa ke.
Okay, bye bye. Assalamualaikum.